Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang, kita membuat lawatan terhadap saudara Ashimuddin, pemandu bas rapid yang telah cedera dan kita lihat kita berpeluang melawat beliau dan kita lihat keadaan beliau agak stabil. Daripada percakapan kita dengan doktor, keadaan beliau bertambah baik daripada semalam. Dan kita juga difahamkan wanita tersebut telah ditangkap oleh pihak polis ataupun pihak lain. Kita tidak pasti maklumat itu, tapi apa yang kita nak ialah perempuan ini dibawa ke muka pengadilan segera, kerana kita lihat kita kesian situasi yang telah menimpa Ashimuddin dan juga pemandu-pemandu bas lain, dan kita harap rapid selepas ini atau syarikat-syarikat lain dapat menambahkan ciri-ciri keselamatan untuk melindungi pemandu-pemandu mereka. Pemuda UMNO Negeri juga memberi sumbangan sedikitlah.